Tak semana mayit, tak pegapan mayit, tak sebayang mayit, baik tak congkok. Walaupun dia tak cok je. Lagi semua berat. Dia congkok, semua berat je. Tapi baik tak cok. Hai tak fikir kita nyo le padu 7 juta masa 10 juta. Tapi kan sira ke berat luku. Sedekah sebab nak doa tolak sedekah, nak doa terima sedekah. 10 ke berat. Cuma seminggu sini. Seminggu sini tahu je. Cuma baik ya pegahnya bisnis tunggu baik pegah tanya. Ada anak dia berat baku bunyan motor dan beeci. Iga fortune. Itu apa fortune cita na iga alfa na tunggu yang alfa ni. Hana dia baku buna jaga. Yang baik ya pegah-pegah tunggu puang pegah je cik renan ekonomi kanyan nyampe ka perang. Apa hukum seorang santri dayah dalam mengambil upah daripada mengurus jenazah atau mayat orang kampung? Nya hana menteh ke orang dayah nunggunya. Masalah tajhid mayat. Urusan perle kifayah je congkok. Je tumpah. Perle kifayah perle yang wajib di atas mandum orang Islam. Siro pobut terlepas. Tapi tentang perle kifayahnya dia congkok. Tak semana mayat dia dah cok. Tak berbakubu je. Tak terbayang je. Je kan wajib. Imam yang ada yang balung. Lagi ketemu yang semana mayatnya. Beda cok. Tak semana mayat, tak pegapan mayat, tak sebayang mayat. Beda congkok. Walaupun dia tak cok je. Lagi semua berat. Dia congkok, semua berat je. Tapi baik tak cok. Baik tak cok. Baik tak cok. Gejau, je lain cerita. Yang kamu sedekah. Sebab nak doa tolak sedekah. Nak doa terima sedekah. Kau gejau? Tak cok. Gejau, tak cok. Tapi baik pegang kesinian. Maka ilong cukup. Ilong nak perah je. Dia lepas. Terus ilong biasanya kamu sedekah. Dia ilong kamu ber, dia kamu sedekah. Kalau boleh nak kumazar. Tapi ilong nak perah baron. Mesti yang pegat. Siga pertemuan. Letuh ribe. Ilong. Masalah hurung jauh. Letuh ribe. Letuh juta. Habis je. Hampung aku dah lebah. Tapi yang pegat. Barung siga isi pengajian. Letuh ribe. 500 ribe. Ilong haikal katanya. Nah haram halah je. Kembali semana main, pegapan main, tanam main, jut tu pak. Sebab yang wajib ada hurungnya. Ada hurung kampungnya. Yang wajib ada hanu ilai meninggal ya hanu wajib. Meninggal hanu ya ilai puput. Ini kan nak mungkin meninggal urang cik gitu dia urangnya ulah diti. Atakan riwa tu bayangkan mana 40 ro yang god. 40 ro. Mana dia awak dia? 40 ro wasi urang cik. Ren beut posibelah. Posibelah mi buat daya tradisional, daya salafiyah, kan daya wahabi, kan salafi je. Nya wote kata undang lagi tanya, dia cok lagi tanya, sebayang main urang si kita tanya. Dia pernah terganggu. Budak malam untuk rata-rata raya apa dua Wah sedih memang kamu dah. Tajuk sedekah. Duk baik gelake le urangnya. Cuma mi oleh diti masa nalung yan. Ngomotor dah aja. Dudolong yang pegang. Banyak cok-cok le urus sembahyang main ngomotor dah. Ulam urus rabu. Daerah Tibre, mau pikir ilmu lain, pikir lain ilmu lah motor je. Pikir lagi. Sangkang santut urang sembahyang main. Ngelumo iba kena Tibre nak cok le. Long tak maju long tanya anjir. Kote kalau ngolong kena long pedang dayah meruh tu lah cok anyo memiliki mulut motor tu ha.
Kalau jauh dari di. Lah jauh doyan. Lah jauhnya. Jadi itu kalau itu pegah Hawaii, jejak modalnya. Baik hamita labi-labi tu. Baik hamita labi-labi. Kembali katanya, jeut tumpah. Lebih-lebih berat bak kubu. 7 hura 7 malam. Ublang hang rempok jah. Hai tak fikir katanya le padu 7 juta mesti 10 juta. Tapi kan sira ke berat luku. 10 ke berat. Cuma seminggu sini. Seminggu. Seminggu kita tahu aja. Cuma ya pegahnya bisnis tunggu baik pegah katanya. Ada yang ber baku buyan motor dan beji. Ika fortune. Itu kan fortune kita na ika alfa na tunggu yang alfa ni. Hanang ya ber baku buna aja kau. Yang baik ya pegah tunggu puang ke pegah aja cirenan ekonomi kanyan nyampe ke perang. Baik pegah. Ai dengar lewat je, dengar lewat je. Dipikir miotanya dapat jam pegah kon ekonomi. Sebab cikgu yo beut, beut bak kubu, draw lebih hanjut dah beut. Ya. Draw lebih hanjut dah beut. Ataupun je dah beut, terlupa beut. Ilong meninggal ya bolong lagi kan. Pun meninggal minek lo. Jadi kamu ramai cucu-cucu mandum nak murid. Mandum nak murid. Kakak urusan murid tu. Malamnya murid lu, malam tengah murid abang lu, malam murid lain, mandum murid-murid sampai meninggal mi lu lagi kan. Meninggal ber. Ijawanya ya ber. Baru cik dia. Anak apa? Tapi ke anak mungkin sih. Yang pengkerkok pada yo. Puji malaikat. Ada murid katanya kan ke malaikat jika nak makan minum sih. Dah nak ya harap pilih murid tu katanya. Demang katanya mau guna perasaan. Katanya mau guna perasaan. BLK nah balik kiyit. Jadi jit tumpah. Jit tumpah tapi lebih god baik dah. Baik dah tu. Sembayang mayat pupuk dah tu. Gak miona kejuk, jauh bentulah-tulah. Bentulah-tulah. Kak kejuk ni jauh alhamdulillah. Miona kejuk. Baik sampai hanam pom, baik kan dahnya. Hanam pom rupanya. Baik. Dan baik amanah you pegah bago, baik. Ladang gerogan nak leke bago besar. Yang sama si Allah Taala untuk puak dah yang. Betul long betul ke hanam pegah-pegah long itu cik anti long. Pu menasik haji, pu semua ber yang leke-leke peng long anti long. Dah hanam pernah halung sindir bago. Yang lu pegang, habis anam pom. Tapi mio ke urang lain semua ber, nyalong dia pegang. Itu so semua ber. Gejak lalung, pegang. Nyantai gua ni jo. Yang tepu ketan. Hana istilah tanggai limang baru nyan. Mio ke tengok PNS, tanggai limang ya sama. Tanggai 5, tanggai 25, tanggai 15 sama pakaian.